Aku dengan Bapak Pat keluar daripada grup kita. Kami dengan lampu power bank dengan kepala ni je. Kami cari tak jumpa. Aku duk rasa ni lah, last choice dah. Bomba. Oh, selamat petang, sekarang 6.38. Lepas dah kita lari H&N tadi, kita nak bawa apa? Pinahi pula. Ini kita ada abang PMW. Ini Bapak Pat. Bapak Pat. Aizat kembali dan orang baru untuk naik Pinahi. So hari ni kita nak bawa rakan-rakan kita naik Pinahi waktu malam. First time. Agak-agak sempat ke tak kita beli tiket dekat atas 9.30 lah. So 6.50 kita baru bergerak naik atas. So inilah tangga penyesalan yang pertama. Semua okey ya? Okey. Okey. Saya bersedia. Okey, jom. Penat oh. Bagus tak oh? Lutut orang cabut. So 6.56 sekarang ni di tangga penyesalan Pinang Hill. Dah tangga penyesalan dah. Ha, ni tangga penyesalan. Menyesal tu. Menyesal dah. Hanya video dah berhenti dan membuat roadblock di depan tu. Tim kita krem 7.12 kita dah kembali bergerak. Rasa tu menyesal tu. Apa bagus tak ah? Tangga mencunak naik ni. Ada dua step nampak ni. Video okey bro. Nampak lainnya video yang lambat kita. Kita kena hapus kan tinggi dekat sini tripod. Aku rasa boleh dia tinggi kat sini. Kita tolak dah. So 7.23 kita dah sampai station 1. Merah ni. Aduh. Last kena bukit ni. So 7.33 dah sampai dah kat station 1. Atas dah. Awal bye. Follower. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Anas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Take care. Famous aku sampai New Zealand tu. 7.55 dah habis dah solat. So jom kita sambung. Aku dengan Bapak Pat keluar daripada grup kita. Kami dengan lampu power bank dengan kepala ni je. Kami cari tak jumpa. Aku duk rasa ni lah, last choice dah. Sorry. Bantu dah sampai.